Jam 9, sekejap lagi. Post bila konten malam ni jam 9 guys. Malam ni jam 9. Dah cukup dekat sini. Ini IT manager, hotel manager. Kita akan bincang terlebih dahulu. Boleh tak kalau di sini? Rumah bantal malam ni jam 9. Okey. Jadi untuk lari berjaya tak? Mana best, Asla atau Una? Dua-dua best. Dua-dua pun best. Jadi you are not welcome here at my hotel. Kanda mana? Ada je sini. Stop on Global Prestige Hotel. Birthday saya, happy birthday. Kau tak ingat tak? Sekali je. Jadi you can get up. Pilih Asla atau Una? Dua-dua saya nak. Asla pun okey, Una pun okey. Tak payah lagi. Kenapa tak serius je? Serius apa tu? Okey. Thank you untuk lari. Dan kita pergi ke Lumba bantal gimana tu? Kamu boleh tengok konten malam ni kalau mau tahu apa maksud lumba bantal. Konten siapa? Konten saya. Konten saya jam 9 malam. Aiman ada tak? Ada. Lagi 5 minit, betul. 5 minit lagi. Congrats 1M. Thank you kakak. Alhamdulillah. Thank you support dari dulu sampai sekarang. Saya nak sabar. Ada rezeki ada. Semua ada sini. Tengah kerja. Tap screen dulu guys. Yes. Dekat mana? Saya tak tahu di mana ni nama tempatnya. Nak tengok Daus, ada je. Thank you yang baru follow. Konten malam ni ada tak? Ada. Jam 9 guys. Wow. Terima kasih giftnya. Semoga murah rezeki. Ya. Betul, 9 malam. Sudahlah, you guys, I dah meluat tengok dua-dua, terutamanya Aiman jadi-jadi nak mampu. Jangan sampai kaki I hate your tick. Abe ada konten baru? Ada. Sekarang kami tengah tengok lah ni. Lepas konten Abe, boleh layan konten saya pula. Kat mana tu? Tempat kerja. Saya rasa hari ini dia sangat cute. Okay, alright. So Konten malam ni ada Asla tak? Ada. Yang tu konten siapa? Konten saya lah. Thank you yang support Unari. Okay. Sebagai resepsionis anda. Lagi 2 minit. Betul, lagi 2 minit guys. Please jangan pakai baju. Abe buat konten apa? Transformasi guys. Sudahlah, korang. Sudah post, kamu boleh pergi tengok. Sekali lagi. Congrats 200k. Thank you semua yang subscribe. Hari ni birthday saya. Happy birthday. On the way tengok konten Unari. Thank you guys. Nama partner korang ni? Konten malam ni ada. Okey. Untuk konten malam ni guys, dia ada main game sikit yang saya tengok. Saya jujur saya guys tahu, saya nampak konten ni dekat Indonesia banyak. Saya ada nampak orang Indonesia buat, jadi saya ikut dan saya buat di konten AI. So game apa kamu boleh pergi tengok lah. Lumba bantal. Okey.
Alright, jadi ini kan penginapan korang kan. Waalaikumsalam. Sama rimba ni. Oh, macam dekat sini gitu. Itulah dekat JMC kita kan. Man Irfan ada je. Lagi seminit. Betul. YT siapa? YT saya guys. Beli ayam. Okey, jadi saya akan komen dulu outfit korang. Adakah korang 1 minit lagi. Ya, 1 minit lagi. Jadi first kali terima kasih atas performa dari sangat menarik. Tepukan. Ini dekat semua kita. Tepukan. Kita ada ni dekat semua dekat ni. Ini yang saya like. Habis ada kat situ ke? Ada. Semua ada. Bijak nak bagi duit ni. Jadi korang yang seterusnya ni. Jadi untuk outfit sangat-sangatlah berbeza. Matching. Dua tak sama colour, baju tak sama colour. Ukulele je sama. Tapi sama, baju tak sama. Semua ada. Dia sama. Buat dia berkorang. Faham. Lagi tak repot. Tapi efek dia aku bersih sekali. Ni baju kita kumpul. Ahmad. Dah post betul. Dah post guys. Okey. Jadi tadi kita punya custom. Ya, dia orang sangat cute. Dia lagi gangster. Muka sangat sama. Adakah customer kita jalan? Kenal customer kita? Saya tak kenal je. Okey. Jadi macam aku cakap outfit tu dia agak berbeza. Dia first date ni kita Okey, so jangan lupa tengok konten saya malam ni jam 9 malam sudah keluar. Kamu boleh check it out di YT saya guys. Sangat-sangat berbeza dan Aiman punya outfit this is normal basic untuk melewati satu laporan sama macam. Wow. Tapi outfit tu tak ada masalah sama. Kak Nara, terima kasih. Semoga murah rezeki. Biasalah first date. Wow, banyaknya. Tapi untuk improvement setakat ni dalam saya Terima kasih Kak Eka Nara. Semoga murah rezeki. Thank you. Tapi untuk perempuan lah. Semoga murah rezeki. Elok lah. Sama-sama. Amin. Alright, so 3 kali voting. Thank you. Untuk Aiman. Mana Iman? Ada sini guys. Alright, so juri akan tetapkan dulu adakah anda layak berada di sini atau go home. Untuk Aimana, korang diberikan faith. Ini kita kena pakai topi yang jauh pasal. Dah, anda tidak dibenarkan berada di sini. Terima kasih. Anda boleh pulang Aimana. Okay guys, jadi dah 3 orang fail. Kat mana tu? Dekat tempat kerja. Tengah buat konten ke? Ada konten. Konten baru ke? Ya. Saya sudah post jam 9 tadi. Boleh pergi tengok guys ha. Tengok TV besar.
Tengok pada video man. Rina mana? Tak ada. Rina ada belakang. Okay guys, so kamu boleh pergi tengok konten saya. Jam sudah post. Babon kita jumpa lagi. Saya end dulu ya. Thank you semua. Jom tengok ramai-ramai. Jumpa di YT saya guys.